Okey, ni adalah macam mana nak upload SIM card Kita nak gunakan SIM fizikal untuk kita upload dalam sistem supaya pengguna boleh aktifkan nombor tu. SIM card ni kita post pada dia. So caranya macam mana? Tekan buka OneSys, tekan Dealer Kits, tekan upload SIM card. Okey, dekat detail ni dia akan ada bahagian entry, ICC ID, nombor telefon, apa yang digunakan dan tarikh status activated ataupun pending. Okay, kita tekan upload SIM pack. Okay, dekat sini akan ada 3 benda yang kita perlu isikan. Satu, plan. MSI SDN adalah nombor telefon. Plan ini adalah plan yang digunakan. Okay, saya tunjuk contoh. MSI SDN tu merujuk kepada nombor telefon 0115972524. Contoh macam tu. Kalau nombor siri tu kita type secara manual 8960 1924 sampai 1981. Pastikan detail ni mesti tepat Nombor ni tak ada kesalahan. Kalau ada salah, takut nanti bila nak aktifkan SIM card dia tak jadi. Jadi pastikan maklumat ni adalah maklumat yang betul. Jadi contoh, bila dah isikan 2 detail tu, kita boleh pilih plan. Okey, untuk plan, sekiranya pengguna belum buat bayaran, pilih prepaid sahaja. Bila kita upload sebagai prepaid, bila pengguna aktifkan nombor tu, dia akan jadi prepaid sahaja. Dan kita kena masukkan plan yang dipilih ikut pada customer tu. Sebaiknya upload prepaid dahulu, selepas tu baru upgrade kepada postpaid. Tapi kalau pengguna dah buat bayaran, contoh kalau dia dah bayar pada plan B10, dia dah bayar dah harga plan advance 3 bulan, jadi dibayar RM45, kita boleh terus upload ikut plan digunakan. Sebab kalau kita upload pada plan yang B50 ni, dia akan tolak e-recharge daripada OneSys kita ni dan dia akan masuk dalam SIM card ni. Selagi SIM card ni belum diaktifkan, e-recharge tu akan tergantung dalam SIM card ni. Kita takut bila kita post, kita dah bagi SIM card, pengguna tak aktifkan. Jadi e-recharge tu burn saja. So untuk play safe, sekiranya pengguna belum buat bayaran, upload sebagai prepaid sahaja. Jadi selepas selesai tekan upload. Jadi bila SIM card tu dah di-upload, dia akan jadi status pending. Pending ni maksudnya nombor ni belum diaktifkan lagi. Jadi apa pengguna perlu buat? Dia perlu apabila dapat SIM card, dia install aplikasi SOS Black. Selepas tu dia akan buat eKYC.